Take a break, get away, it's your holiday. Crystal blue water. Beautiful corals. Bizarre experience. Introducing Boracay. Boracay hanyalah sebuah pulau kecil yang terletak kira-kira 350 km dari selatan Manila di Filipina. Tapi kecil-kecil pun kecil-kecil cili padi, bro. Its beauty definitely is at another level, sehingga ia pernah dinobatkan sebagai pulau tercantik di dunia oleh majalah pelancongan antarabangsa Travel and Leisure. Plus, ini Boracay yang terkenal dengan air lautnya yang sangat jernih dan pemandangan hidupan laut di sini yang memang mempesonakan. Mungkin nama Boracay kurang dikenali di Malaysia, tetapi dengan keindahannya yang ternyata memukau dan reputasinya sebagai tourist-friendly destination, should make you guys consider Boracay as your end-year holiday destination. Inilah Pantai Putih atau White Beach. Bukan sebab ramai orang putih, tapi tengoklah sendiri keputihan pasir pantainya yang memang bersih dan saujana mata memandang. Pernah tak korang terfikir untuk berjalan dalam dasar laut? Tak mustahil. Pakai je helmet ajaib ni. Inilah helmet diving, satu pengalaman alternatif untuk meneroka kehidupan laut yang sememangnya sangat unik. Lupakan seketika kesibukan kota dan terokailah sendiri dunia bawah laut di sini. So, buat mereka-mereka yang tak tahu berenang, korang tak perlu lagi merasa jealous dengan member-member yang turun snorkeling sebab helmet diving ni lebih selamat. Cuma, jangan gabra, ya kak? Inilah Zortball di mana anda berpeluang merasai satu pengalaman yang memang ekstrim dengan bergolek dalam bola Zort ni menuruni lereng bukit. Jangan risau, ianya dijamin selamat. Cuma prepare yourself untuk... Zortball, check. Apa lagi yang adventurous, ha? Fly fish. I can't go there anymore. Fly fish khas untuk yang nak melambung-lambung atas permukaan laut sampailah korang terlambung dalam... Waktu petang di Boracay. Jalan-jalan ambil angin di tepi pantai memang syok. Tapi kalau nak lagi syok, jangan lepaskan peluang untuk menyusuri ombak laut dengan menaiki sailboats yang ada di sini. Tapi kan, tengok sailboats yang wujud kat Boracay ni, semuanya macam ada sayap kan? Function sayap ni adalah untuk bagi extra balance pada boat sebenarnya. Rasanya boleh implement kat Malaysia kot. Jangan balik dulu. Sila ubah haluan bot anda ke Magic Island. Tapi apa yang menarik sangat kat sini? Ni dia. Cliff jumping atau lompatan tebing. Yang takut tinggi, cabar keberanian anda untuk lompat daripada 3 jumping points kat sini. First, 3 meter. I like to wear my shades in the night time. Second, 10 meter. When I light mine, you
just might be Last kali 15 meter. as we cruise around the city in the Jeep. Takut juga. Shorty, No hal. Cuci mata je lah. I give you love, but pass you weed, no not at all. What are you waiting for? Sama ada korang nak cari ketenangan ataupun 24 hours entertainment, just book your flight tickets now and nikmatilah satu percutian yang memang terbaik hanya di Boracay. Cause it's definitely my perfect getaway. I'm getting on.